Sah tak solat kalau tahan kentut? Hukum kentut ini, nak kentut ni, nak tahan kentut ni, nak rasa kentut, dia ada dua. Satu, dia rasa yang sedikit. Yang kedua, rasa yang kritikal. Nabi kata jangan solat dalam keadaan bertolak-tolak dengan hadas, termasuk nak kentut. Maknanya kata ulama, kalau kita semayang dan rasa sedikit nak kentut, sunat kita teruskan solat dan tahan kentut. Kalau kita sekarang semayang rasa macam nak kencing tapi sedikit, sunat kita teruskan solat dan tahan kencing. Kalau kita tengah semayang rasa nak berok sedikit, sunat kita teruskan semayang dan tahan berok. Tapi kalau kritikal, nak kentut sangat-sangat sampai faham lagi, maka sunat kita berhenti semayang dan pergi kentut, ambil wuduk, semayang semula. Kerana apa? Kerana firman Allah, akimi salata li zikri, dirikan solat supaya hatimu ingat kepada aku. Kalau mu masih duk ingat nak kentut, jadi solat kamu tidak berfungsi. Baik kentut dulu. Faham lagi? Tapi jangan kentut dalam sah. Maksudnya keluar daripada sah, pergi di luar baru kentut. Jangan dalam sah. Bahasa nak kentut sangat ni, ustaz kata boleh. Boom! Kentut. Faham? 3 sah tergelak kat dia. Faham? Ataupun sambil berjalan dari sah, dia kentut. Pun, kedepun, kedepan, kedepun, berdebat, berdebut, berdebut, berdebat, berdebut, bek. 5 orang yang dia lalu, 5 orang batal habis. Ketawa kat dia. Faham?